Ramai orang fikir affiliate ni terus cari orang untuk beli produk yang kita tawarkan, apa yang kita sebagai ejen ni jual. Bukan begitu maksudnya. Assalamualaikum dan selamat pagi. Bertemu kita kembali pada hari ini. Saya Zaki Zamani. Macam biasa, hari ini saya nak terangkan berkenaan dengan affiliate baliklah. Affiliate ni sesuatu yang yang mungkin bukan asing lagi lah dalam kalangan masyarakat kita hari ini. Dengan affiliate ni ramai orang mencari peluang kepada syarikat yang menawarkan sebagai ejen affiliate lah. Ejen affiliate ni juga banyak sekarang ni mula popular untuk orang mencari pendapatan sampingan dengan tanpa menyimpan stok, tanpa menyimpan barang, tanpa menguruskan operasi dan sebagainya. Dengan affiliate ni saja kita hanya berkongsi link, tapi sebelum berkongsi link tu juga kita perlu banyak buat perkara-perkara di belakang tabir, banyak buat research juga, buat kajian, buat dokumen, kena ada study juga. Kalau kita terus jadi affiliate, terus nak menjual kepada orang, itu salah anggap sebab bukan semudah ABC macam tu tuan-tuan dan puan. Sebab affiliate ni juga kita perlu mendidik, mengajar, menerangkan satu persatu. Macam saya sekarang ni lah, bukan mudah tuan-tuan dan puan nak terangkan dekat affiliate. Saya dah pilih 5 orang affiliate pun mereka masih belum mempercayai apa yang mereka flag bawa ni. Tapi saya tak salahkan mereka, sebabnya dengan affiliate ni kita perlu terangkan satu persatu perjalanan apa yang mereka flag, visi mereka flag, apa yang produk tawarkan, apakah kita boleh bagi nilai kepada orang, atau apakah yang kita adakah kita jual produk semata-mata untuk pemasaran? Bukan tuan-tuan dan puan. Sebab kita kita jual sesuatu, kita berniaga dengan sesuatu, sekurangnya dengan produk ataupun barang yang kita tawarkan tu boleh memberi nilai. Sebabnya kalau tak boleh memberi nilai kepada orang ramai ni, mungkin marketing power macam mana pun, lama-lama produk tu akan tenggelam. Sebab dia kuat tang marketing je, tapi kekuatan dekat produk tu tak ada. Memang dia makin lama makin turun lah. Kalau jika produk tu okey, contoh macam okey, ada bagi nilai kat orang 5/10 pun jadilah. Produk tu 5/10, bukan semua orang kita nak. Setiap produk tu bukan semua sesuai dengan orang. Ada 5/10 sesuai dengan orang tu pun dah memadai untuk memasarkan sesuatu produk kita. Contoh bahagian F&B pun samalah. Bahagian F&B, kalau makanan kita tu 5 ataupun 6/10 sesuai dengan orang ramai, insya-Allah boleh pergi jauh. Tapi kalau 2/10, 3/10 tu makanan kita dia punya sedap tak sedap tu, yang tu sensitif sikit lah. Kena kaji lagi, kena research lagi makanan kita tu untuk nak memasarkan kepada orang ramai lah. Sebab jika kurang memberi manfaat ni, orang teruja awal lah, tapi bila ke belakang tu orang kurang membeli dan kita pun mula kehabisan modal dan sebagainya, kita mula nak tutup lah. Selalunya macam tu lah, bila habis duit tutup kedai. Dalam perniagaan ni tuan-tuan dan puan, kita tak boleh salahkan orang. Kita kena tengok diri kita juga. Dalam berniaga ni kita kena tengok diri kita. Contoh macam saya bawa affiliate ni lah. Kalau saya tengok orang, kita lantik orang, tiba-tiba kita nak lepa menjual untuk kita, yang tu diri kita pun tak betul. Kita nak suruh orang berjaya. Sebab macam mana pun diri kita kena dulu tuan-tuan dan puan. Kalau diri kita suruh orang buat video apa semua, suruh orang promosi iklan dan sebagainya, sekurangnya diri kita dulu sebagai pemilik syarikat apa semua, kita dulu kena tunjuk contoh. Tu saya
saya tunjuk contoh juga, sebab saya keluar daripada sini, saya nak tunjuk contoh juga kepada anak-anak didik saya, staff praktikal. Mereka mereka mungkin segan untuk peringkat permulaan untuk bercakap dan sebagainya, tapi kita yang mendidik mereka ni, kita kena tunjuk contoh yang baiklah. Kita boleh buat, anak didik pun insya-Allah mereka akan boleh sebagai guideline lah untuk mereka. Jika kita tak buat, kita banyak arah saja, tu mungkin orang sukar ataupun staff kita sukar nak buat teladan sebab mereka kena fikir banyak, sebab yang bawa ni syarikat siapa. Contoh macam syarikat kita, tapi kita banyak duk suruh orang buat, tapi kita tak buat pun, kita tak bagi contoh pun, kita nak result saja. Yang tu susah sikit lah. Kalau kita nak result saja, kita tak ada memberi nilai, kita tak ada membantu, kita jadi kita akan jadi syarikat akan jadi terombang-ambing lah. Sebabnya kita tak menyokong syarikat kita sendiri, membuatkan syarikat kita mudah goyah.